Gitu kan. Rasanya dia seorang je boleh menari macam tu. Orang lain tak boleh tiru. Baru-baru ni berlangsung persidangan ASEAN ke-47 yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan banyak benda besar yang telah terjadi, termasuklah kehadiran banyak pemimpin besar dunia. Tapi persoalannya, kenapa Trump datang ke persidangan ASEAN? Bukan ke ASEAN ini untuk negara-negara Asia Tenggara. Sidang kali ini berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober lepas, dengan Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini menjadikan Kuala Lumpur Convention Centre ataupun KLCC sebagai pusat persidangan. Ramai sebenarnya yang ingat perjumpaan ini ataupun persidangan ASEAN ini merupakan persidangan untuk negara-negara Asia Tenggara. Tapi sebenarnya ianya agak kurang tepat sebab ianya sebenarnya ada beberapa peringkat persidangan. Yang paling atas ataupun yang paling utama dah tentulah persidangan kemuncak ASEAN, iaitu perbincangan antara negara-negara ASEAN untuk membincang tentang isu ekonomi dan juga keselamatan serantau. Kemudian ada juga ASEAN Plus One, iaitu negara-negara ASEAN akan bersidang bersama dengan satu kuasa besar dunia seperti ASEAN dengan US ataupun ASEAN dengan Japan ataupun ASEAN dengan China. Selain daripada itu pun ada juga ASEAN Plus 3, iaitu perjumpaan ASEAN dengan negara Asia Timur, China, Korea Selatan dan juga Japan. Dan ada perjumpaan yang lebih besar iaitu East Asian Summit ataupun EAS, yang mana negara-negara ASEAN akan bersidang bersama 8 buah negara kuasa besar, serta diikutilah dengan beberapa lagi persidangan-persidangan sampingan yang lain. Senang cerita, ini bukanlah sekadar satu mesyuarat serantau semata-mata, tapi merupakan pentas geopolitik global yang turut disertai oleh negara-negara kuasa besar dunia. Kita boleh katakan persidangan kali ini boleh dikatakan antara terbesar sejak diadakan pada tahun 1976 di Bali. Sebab beberapa peristiwa bersejarah tercipta dan berjaya dimeterai. Sebab last Presiden US datang ke Malaysia adalah sekitar satu dekad lepas, 2014 ataupun 2015. Waktu tu US diperintah oleh Presiden Barack Obama. So kehadiran Baby Trump baru-baru ni boleh dikatakan kehadiran pertama dia lah setelah sedekat ni. And then dia datang siap menari-nari lagi kan. Gitu kan. Rasanya dia seorang je boleh menari macam tu. Orang lain tak boleh tiru. Dia macam ikonik just untuk Trump sahaja. So lepas penggal kedua nanti bolehlah dia try Got Talent. Anyway, ini juga merupakan lawatan pertamanya ke Asia setelah menjadi presiden penggal kedua pada Januari tahun ini. Maksudnya dia tak pernah lagi pergi ke negara Asia lain sejak daripada awal tahun ni. Negara-negara Asia lain kalau nak berbincang dengan dia kena pergi ke US untuk berbincang. Tapi Malaysia tak. Hang nak bincang, hang datang ke sini. Sebenarnya ini merupakan satu siri jelajah politik US ke Asia lah, yang mana bermula dengan persidangan ASEAN, kemudian dia akan pergi ke Japan dan juga akan bertemu Xi Jinping di Korea untuk APEC. Tapi persoalannya, kenapa Trump sendiri yang turun lapangan tak seperti negara-negara lain yang kebanyakannya menghantar wakil mereka? Sidang ini sebenarnya boleh dikatakan melibatkan banyak buah negara dan US adalah antara negara yang menghantar sendiri kepimpinan tertinggi dia, iaitu Daddy Trump lah. Tapi selain daripada itu juga adalah negara seperti Japan yang diwakili oleh Perdana Menteri baru mereka iaitu Sanai Takaichi, dan juga Korea Selatan yang dipimpin oleh Lee Jae-myung. Jadi kehadiran fizikal Trump ini ke persidangan ASEAN ini adalah bukti jelas tentang kepentingan blok Asia Tenggara ataupun ASEAN ini kepada ekonomi US, terutama untuk mengimbangi pengaruh daripada Beijing ataupun China yang semakin meningkat di Asia Tenggara. Sebab kalau anda nak tahu, ASEAN menganggarkan pembentukan ekonomi sekitar 4.5 trilion US dollar untuk tahun 2025, yang mana kedudukan ini dalam angka 4, 5 ke 6 ranking global, dan populasi ASEAN ini juga adalah ketiga terbesar di dunia di belakang China dan juga India, iaitu sekitar 693 juta jiwa. Selain itu, US datang adalah untuk menandatangani perjanjian perdagangan transaksional, terutama yang melibatkan mineral kritikal lah, iaitu satu bahan yang cukup penting untuk pembangunan ekonomi moden, EV dan juga keselamatan negara. Dia nak jadi pencetus damai dunia serantau. Dia mestilah nak ambil kredit sikit selaku broker utama KL Peace Deal ataupun Kuala Lumpur Accords antara Thailand dan juga Kemboja. Sebab itu jugalah isu konflik Gaza juga diselitkan dalam persidangan kali ini. Walaupun ramai yang skeptikal sebab Daddy kan tak boleh ditegur, dia tak boleh bawa berbincang especially tentang isu yang berlaku di Gaza kan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap positif, yang mana dia tetap menganggap kehadiran Trump ini merupakan satu jalan untuk perbincangan lebih dalam tentang isu
konflik di Gaza. By the way, kalau anda nak tahu lebih mendalam tentang isu yang berlaku konflik antara Palestin dan juga Israel, anda boleh membongkar akar konflik yang ditulis oleh Tuan Nasai. Selain daripada itu juga ada sejarah baru tercipta di mana akhirnya Timor Leste berjaya diterima untuk menjadi anggota ASEAN ke-11. Timor Leste ni kita boleh katakan sebagai adik bongsu lah di antara negara-negara Asia Tenggara ni. Mereka merdeka pada tahun 2002 setelah lebih 400 tahun diperintah di bawah Portugis. Kemudian 24 tahun diintegrasi di bawah wilayah Indonesia sehingga berlakunya peperangan dan juga pertumpahan darah. Sampailah pada tahun 1999 PBB mengarahkan Indonesia untuk membuat referendum ataupun undian kepada rakyat Timor Leste, dan alhasilnya majoriti ataupun 78% daripada rakyat Timor Leste mengundi untuk kemerdekaan. Lalu pada 20 Mei 2002 secara rasmi Timor Leste merdeka dan menjadi negara berdaulat termuda di Asia. Dan sejak 2011 lagi sebenarnya mereka telah pun mengemukakan permohonan untuk menyertai ASEAN, tapi tak pernah mendapat kelulusan disebabkan faktor-faktor tertentu lah. Hinggalah 14 tahun kemudian, iaitu pada 26 Ogos 2025, secara rasmi Timor Leste dilantik sebagai anggota ke-11 ASEAN, yang mana ianya ditandatangani sendiri oleh Perdana Menteri mereka iaitu Kerala Zanana Gusmao. Bila sebut pasal Zanana Gusmao ni, first, dia bukannya ketua negara ya, tapi dia adalah Perdana Menteri. Dia adalah ketua kerajaan. Sebab mereka sebenarnya ada presiden iaitu Jose Ramos Horta. Tapi apa-apa pun kita nak bincang pasal Zanana Gusmao ni lah. Kita boleh lihat yang dia merupakan seorang yang sangat-sangat sporting. Dalam beberapa video yang tular, memang kita boleh nampak lah dia ni memang sangat menghiburkan, terutama pada video yang tular baru-baru ni tentang dia memberi gula-gula kepada pegawai media Malaysia kan. Memang sangat cute sebenarnya. Tapi di sebalik perangai happy-go-lucky dia tu, dia sebenarnya merupakan tokoh yang pasti akan dikenang oleh rakyat Timor Leste. Zanana Gusmao ni sebenarnya dulu pernah dipenjarakan oleh Indonesia pada tahun 1992 kerana dia merupakan orang yang mengetuai gerakan gerila untuk kemerdekaan Timor Leste. So bayangkan engkau dari berjuang bawah tanah, masuk penjara, menjadi pemimpin kepada negara merdeka dan kini diterima sebagai anggota rasmi ASEAN setelah 14 tahun berjuang. Kalau nak bagi gambaran, Timor Leste ni dia sebuah negara yang kecil je. Saiznya lebih kurang macam Kelantan. 15,000 km macam tu lebih kurang. Dan populasi mereka juga adalah sekitar 1.4 juta rakyat, dengan minyak dan gas merupakan penggerak utama ekonomi negara mereka. Tapi itu pun KDNK mereka hanya sekitar 2 bilion saja setahun. Kalau nak buat perbandingan lah dia tak adalah fair, tapi pembandingan kasarnya, Kelantan saja dianggarkan KDNK adalah sekitar 3 kali ganda, iaitu 5 ke 6 bilion US dollar. Ditambahkan pula hampir separuh daripada rakyat Timor Leste ini berada di bawah paras kemiskinan. Dan sebab itulah mereka ni sangat-sangat susah untuk menyertai ASEAN. Sebab negara-negara ASEAN takut Timor Leste menjadi beban kepada ASEAN. Presiden Timor Leste sendiri, Jose Ramos Horta, dia siap berseluruh lagi. Dia kata yang perjalanan nak ke ASEAN ini lebih sukar daripada perjalanan ke syurga. Apa-apa pun sidang kemuncak ASEAN pada kali ini membuktikan yang blok ASEAN bukan kaleng-kaleng bro. Ianya merupakan saksi sebenar kekuatan blok Asia Tenggara secara global.